french fries kat Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tempat ni dulu pernah viral. Sos kat atas, dia pusing-pusing, dia tekan. Sos tak kedekut tu. Sos kita memang tak kedekut lah. Semua makanan dekat sini dihidangkan panas-panas dan boleh terus dine in. Menu terbaru mereka, Nashville Sandwich. Panas. Sedap neranggut tu dalam, ayam dia juicy. Cicah dengan sos mustard lagi sedap. Ada sos tak ada sos, sandwich ni tetap sedap. Chicken tender, abang pilih hot honey sauce dan dia bagi free cheese sauce. Sekarang abang nak cuba cicah dengan sos cheese. Yang buat makanan lagi sedap sebab sos-sos kat sini semua premium. Nasi Mandy, tak nampak nasi penuh dengan ayam. Portion nasi ni besar, 2 orang pun boleh makan. Air pomegranate ni freshly squeezed, segar. Fresh. Jadi 6 batang ni cheese stick. Cheese tarik ni kita selalu tengok luar negara kan. Lepas ni datang Bukit Bintang je. Coklat strawberry. Tapi yang ni bagi cameraman makan. Sedap tak? Menu makanan ni untuk semua peminat pisang. Frozen banana ni RM13. Semua memang sedap, nanti korang boleh singgah sini.